Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, lepas je kita solat Jumaat, kita dah nampak market berlaku macam mana? Okey, tadi aku ada cakap dalam grup kita fokus kepada buy. Akhirnya apa yang berlaku adalah dia hanya mengambil sahaja liquidity di atas. So, bila aku dah nampak macam ni, so apa yang aku buat adalah menunggu price datang mencipta new lower low. Siapa nampak ada new lower low selepas dia ambil liquidity? Bila dia ambil liquidity, kita akan nampak di sini telah berlaku ni new lower low. Kalau kau perhati betul-betul di dekat sini ada lower low. So aku tulis sini lower low lah. LL. Dan kau perhatikan di atas dia telah mengambil fake out. Fake out tersebut adalah confirmation. Di mana di atas kawasan biru adalah kawasan liquidity. Dan di situ juga adalah tempat stop loss retail trader yang sell. Sell terlebih awal juga adalah satu kesilapan juga. Apabila kita melihat R1, R2, ini bererti kita tidak boleh nak sell lagi selagi price tidak memecahkan R1, R2 tersebut. So, apa yang berlaku adalah dia telah mengambil liquidity dan membuat satu penurunan. Apakah akan ada berlaku penurunan yang jauh? Okey, jom kita tengok semula. Di sini di bawah ini terdapatnya support 1 dan support 2. So ini adalah kawasan di mana price boleh pergi lebih ke bawah untuk ambil liquidity tersebut. So macam aku pilih liquidity tersebut, ada dua tempat base yang aku akan pilih, sama ada di sini di dalam zone tersebut atau di sebelah bawah yang garisan putus. So ini adalah dua tempat pilihan yang aku cuba ambil dan aku akan fikir bila dia melakukan breakout ke bawah, so ini menandakan dia akan cuba membuat penurunan sementara. So lihat kepada M15. Apa yang kita nampak daripada M15 ini adalah kawasan-kawasan di mana ada kawasan rally base rally. So ini adalah rally base rally. So aku target dia akan pergi ke kawasan rally base rally tersebut. Yang aku birukan sekarang adalah kawasan rally base rally. So ini kena lebih peka. So jadi kawasan ni masih fresh dan price belum sampai dan belum mengambil price tersebut. Dia belum ambil lagi. Kalau kita lihat kepada H1, ia tidak ada sebarang bentuk reversal pattern sell. Jadi perlu diingatkan kena lebih berhati-hati kerana di dalam M5 telah berlaku pembentukan lower low, di mana lower low tersebut telah pun terjadi lebih awal daripada sebelumnya. Sebelumnya memang ada lower low, tapi di sini telah berlakunya lower low di kawasan shadow tersebut. So apa yang kita lihat di atas adalah kawasan R1, R2 di mana manipulasi fake out telah pun dibolak-balikkan, maknanya mempermainkan retail trader. So apa yang jadi kepada retail trader? Mereka kelang kabut nak sell. Dan di sini juga mereka kelang kabut nak buy. Maknanya dalam keadaan yang gopoh. Jadi bila gopoh ataupun keadaan yang memaksa, kadang-kadang dia memang untuk bagi kita confuse lah. Sementara itu. Jadi perlu diingatkan walaupun aku tekan sell di sini tidak berarti dia akan sell sejauh-jauhnya. Kita kena lihat kepada big time frame, terutama H1 yang kita melihat di sini tidak ada satu pattern reversal sell. So apabila kita tak ada nampak reversal sell, tapi kita akan nampak di bawah je ada rally base rally di mana aku dah tanda garisan putus tadi. So perhatikan setiap tempat di mana ada rally base rally, kau tanda marking dia. Walaupun di belakang dia tidak ada defense ataupun dipanggil resistance, tetapi cubalah sebab kadang-kadang gold ni dia tidak pergi ke bawah sangat. Just dia touch dan dia akan fly. Macam itu je gold ni. Sebab pergerakan emas memang kita nampak terlalu kuat. Dan juga begitu H4 pun sama. Keadaan yang sama. Kalau M5 kita akan nampak macam ni. Kalau M1 kita akan nampak seperti ini. So kalau kita zoom out sikit, ini adalah flag pattern. Flag pattern. So ini adalah flag pattern di mana di dalam flag pattern tersebut adalah compression juga. Dan price telah pun ambil kat atas tu, patut dia buat break trend line. Bukan breakout, dia break trend line tersebut dan mencipta lower low di bawah. Kalau nampak di sini adalah lower low. Aku tandalah, aku tulis kat sini lower low. So ini adalah kawasan lower low di mana ni dalam time frame M1. So
Bila ada lower low di situ, berarti price dah dapat confirm yang dia akan turun ke bawah. Walaupun dia turun ke bawah, cuba lihat sekarang M1 apa yang berlaku, dia berpatah balik. So ini nak jaga sebab dia dah lebih daripada resisten dalam kawasan yang kecil yang aku dah tanda sekarang. So ini bahaya juga, tapi tak apalah, kita follow kepada trend di mana bentuk flat pattern telah pun terjadi dan kita hanya dapat mencari sell. Di sini kita mencari sell. Baiklah, itu saja setakat ini yang aku boleh cerita. So aku tak mampu nak cerita lebih panjang. Lagipun sekarang ni tadi aku dah masuk buy dan profit, dan kemudian aku akan sell. Sell juga aku tak pasti sama ada nak jauh ke dekat sebab di sini terlalu berlakunya macam seperti sideways. Seperti mana yang berlaku di sebelah bawah. Sideways sebelah bawah begini rupa dia. Jadi dia tidak mampu membuat support yang lebih rendah lagi. Bila tak mampu nak buat support yang lebih rendah lagi, kemungkinan price boleh menyambung kenaikan lebih jauh. Itu cerita dia. Baik, itu saja setakat ni. Assalamualaikum dan trade lah dengan berhati-hati.